7 tolakkan 20 kilogram, 130 gram daripada hasil tambah ni. Maksudnya ini kita tambahkan dulu, dapat jawapan, tolakkan yang ini. Okey, boleh? So jawapan pun tak cakap dalam kilogram dan gram. Alright, so kita buat je lah. Kilogram, gram. Tambahkan dulu. 6168 sifar tambah apa ni? 400 gram. 490. Okey. Tambahkan. Baik. So kena ingat lagi sekali Ingat lagi sekali. Gram berapa kilogram untuk layakkannya tukar menjadi nama dia kilogram. Tak nak lagi gram. So jawapannya ialah 1000. Maksudnya jika dia dah sampai 1000, dia tak layak lagi panggil gram, dia layak panggil kilogram. Okey, dah. So tambahlah dia biasa. Sifar 17 1 11. Okey. Nak buat sambung boleh ataupun nanti boleh. Okey. So cikgu buat, jangan letak-letak dulu. Kita kumpulkan dia ikut unit dia. Okey dah. So sini 61. Jadi sekarang ni dah 1000 belum? Dah kan? Jadi maksudnya kita kena tolak 1000 sebab kita nak pindah nama. Yang sini kena tambah 1. Jadi 17 sifar 62. Dah. Lepas tu barulah kita tolakkan. 6217 sifar tolakkan dengan 21 3 sifar. Okey. So apa lagi tolak je lah. Boleh lah sebab 170 ni lebih besar dari 130. Tak payah pinjam lah. Jawapannya 40. 62 tolak 20 ia 42. So jawapannya ialah 42 kilogram 40 gram. Okey, itu saja.